Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Salam hormat dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah, pertemuan kita pada kali ini adalah untuk meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Kali ini kita akan sama-sama meneliti apakah tajuk yang akan kita pelajari pada buku teks muka surat 75. Cikgu mengharapkan agar anak-anak telah pun bersedia dengan buku teks dan buku catatan. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mengedit dan memurnikan ayat dari aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Jom kita lihat dahulu apakah yang tercatat pada buku teks muka surat 75. Menulis. Tempok orang asli. Anda tahu maksud tempok? Tempok ini adalah perhiasan kepala, ya. Perhiasan yang dipakaikan di bahagian kepala. Okey. Kita akan baca bersama-sama sambil kita cuba membetulkan apakah kesalahan yang terdapat dalam frasa-frasa yang kita baca. Jom kita lihat satu persatu. Hadis membaca maklumat tentang perhiasan orang asli daripada surat yang dikirimkan oleh pihak muzium. Di bahagian atasnya diletakkan alamat Muzium Seni Kraf Orang Asli, Jabatan Muzium Malaysia, Jalan Damansara, Poskod 50566, Kuala Lumpur. Kepada Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Pertiwi 81200, Johor Bahru, Johor Darul Takzim. Bertarikh 7 Mei 2022 lah tahun ini, ya. Tuan, ada satu petak kosong di belakang. Sudah, itulah kesalahan tanda baca. Kita lengkapkan tanda baca. Apakah tanda baca yang pernah kita pelajari di dalam kelas sebelum-sebelum ini? Ada nokta, ada koma, ada tanda seru, pengikat kata, ya. Tapi yang sesuai untuk petak yang pertama ini adalah tanda koma, iaitu kita hentikan seketika pembacaan kita. Pengesahan maklumat tentang tempok orang asli. Itu adalah tajuk surat ini. Merujuk perkara di atas, pihak Muzium Seni Kraf Orang Asli ingin mengesahkan maklumat yang dikehendaki oleh Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Tuan tentang tempok orang asli. Okey, untuk perenggan yang pertama ini tidak ada apa-apa kesalahan yang perlu kita betulkan. Kita terus kepada perenggan yang kedua. Untuk makluman pihak Tuan, orang asli merupakan penduduk pribumi yang tinggal di daerah pendalaman. Ada dua perkataan yang ditandakan dengan warna merah. Yang pertamanya pribumi, penduduk asal. Betul, tetapi ejaannya salah. Bagaimana ejaan yang betulnya? P-E-R-I-B-U-M-I, peribumi. Ya? Betul kan, ya? Dan satu lagi adalah pendalaman. Pendalaman membawa maksud mengorek sesuatu itu supaya menjadi lebih dalam. Macam projek pendalaman sungai itu sedang giat dilakukan. Nak korek sungai supaya lebih dalam. Namun yang nak diceritakan di sini adalah kawasan luar bandar, kawasan kampung, jauh daripada bandar. Jadi kita tidak menggunakan pendalaman. Kita menggunakan pedalaman. Gugurkan huruf N. Pedalaman. Baik. Kita teruskan pembacaan kita. Mereka mempunyai perhiasan yang istimewa. Istimewa. Ada kesalahan di situ, yaitu kesalahan ejaan. Istimewa kalau kita bacakan. Yang sebetulnya istimewa. Jadi tukarkan huruf I kepada huruf I. Teruskan untuk perenggan yang ketiga. Antara perhiasan yang terkenal termasuklah tempok. Terkenal. Salah penggunaan imbuhannya. Bukan tetapi ter.
paling terkenal, paling dikenali. Imbuhan penghabisan darjah sifat. Terkenal, ya. Tembok merupakan perhiasan yang digunakan di atas kepala. Perhiasan juga ditandakan dengan warna merah. Maknanya imbuhan yang digunakan salah. Kita sepatutnya menggunakan imbuhan menjadi perhiasan. Sebab alat yang digunakan sebagai perhiasan, ya. Tembok ini diperbuat daripada daun kelapa, ada satu ruang kosong, daun nipah, kulit kayu terap, kulit kayu gaharu dan daun rumput. Kita tengok, ya. Petak kosong yang pertama ini adalah pisahan daripada beberapa benda yang disebut. Kelapa, jadi kita pisahkan dengan meletakkan tanda baca koma. Kayu terap, daun nipah, kulit kayu terap, kulit kayu gaharu dan daun rumput. Biasa, selesai di situ. Kita teruskan pembacaan. Tembok dihasilkan daripada seni anyaman. Orang asli pandai menganyam pelbagai bentuk tembok mengikut suku tertentu. Ada ruang kosong di belakang. Yang pertamanya, ejaan menganyam tu salah. Bukan menganyam, menganyam. Di bahagian atas tu ada dah sebutnya. Menganyam, ya, bukan menganyam. Dan diakhiri dengan tanda noktah. Mereka dapat menghasilkan tembok dalam tempuh masa 10 minit sahaja. Bukan tempuh. Tempuh adalah merempuh sesuatu bahan, sesuatu benda di depan kita. Melanggar. Tetapi ini tempoh, iaitu digunakan untuk masa yang tertentu. Jadi kita gunakan O. Gugurkan U dan gantikan O. T-E-M-P-O-H. Tempoh. Yang keempat, diharapkan maklumat ini dapat memberikan pengetahuan kepada Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Tuan. Semoga maklumat ini dapat menyemaikan perasaan cinta akan budaya negara kita. Semoga. Ejaan, ya. Bukan semoga. Sepatutnya semoga. Sekian tempat kosong. Terima kasih. Lepas sekian kita letakkan tanda koma. Terima kasih. Saya yang menjalankan tugas, Asmawi bin Muhammad Yunus, Ketua Muzium Seni Kraf Orang Asli. Ya, kita dah betulkan kesemuanya sekali. Okey, cikgu rasa kamu dapat memahami sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca yang telah kita betulkan sebentar tadi. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.